Hari ni kita cuti-cuti, kita nak buat laksa. Ya Allah, sedapnya. Rasa lama dah tak makan laksa. Okey, hari ni kita nak buat laksa. Laksa, of course lah, laksa Penang. Okey, mula-mula hampa rebus dulu ikan. Ikan tu terpulang lah ikan sardin ke, ikan temenung ke. Okey, kemudian kita blender bahan-bahan ni. Simple je bahan. Okey, nanas. Nanas tu, okey, bawang merah dengan cili kering. Okey, masuk belancan, kita blender. Lepas tu lengkuas tau, jangan lupa. Okey, laksa Penang kena ada lengkuas. Yang ni sahaja bahan dia. Okey, untuk ikan rebus, nampak tulang tu kita tak mau ambil. Okey. Masuk sardin tin satu and then kita blender semua ni. Macam biasa. Okey. Sardin pun terpulang nak guna jenama apa pun guna. Okey, lepas tu masukkan sekali sebab kita nak masak semua secara renyah. Merenyah. Okey, masukkan air asam, masuk air yang kita rebus ikan tadi, jangan buang. Masuk sekali. Masuk sekali otak udang. Otak udang kena ada sikit. Okey, masuklah garam gula secukupnya. Macam biasa laksa Penang dia kena ada manis, dia ada garam dia sikit. Yes. Okey, lepas tu masuklah bunga kantan dengan daun cenehom. Asam keping sikit. Tadi masuk air asam jawa tau, jangan lupa. Okey, dah siap. Sedapnya, wangi je. Okey, apa lagi? Jom kita makan. Okey, terpulang kalau hampa suka laksa macam ni ataupun laksa beras, hampa rebus. Okey.